Hai semua, apa khabar? Nama saya Cikgu Tasha dan hari ini saya akan mengajar sejarah tingkatan 1 iaitu mengenai ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Ingat tak zaman prasejarah kita ada apa? Kita ada zaman Paleolitik, zaman Mesolitik dan banyak lagi. Jadi untuk tengok zaman kehidupan manusia zaman prasejarah ini, prehistoric, kita ada beberapa ciri-ciri, ada kriteria dia. Iaitu yang pertama, kita kena tengok daripada segi tempat kediaman, place of residence ataupun home. Kedua, peralatan, tools, dia guna alat apa. Betul. Yang ketiga, aktiviti pengumpulan makanan, food collection activities. Yang keempat, kegiatan ekonomi, economic activities. Yang ini pun penting dan juga menarik. Organisasi, social organization, mereka punya kepercayaan. Mereka ada agama ke waktu ni? Dia believe. Kesenian dan juga kebudayaan, art and culture. Okay. Kita tengok yang pertama, ciri-ciri yang pertama, kriteria, the first criteria iaitu tempat kediaman. Tempat kediaman tu apa tadi cikgu kata? Adalah place of residence ataupun dia home. Okay, di mana mereka tinggal pada waktu zaman Paleolitik ini? Okay, zaman Paleolitik mereka tinggal di dalam gua. They live inside the cave ataupun lubang bawah tanah. Mereka buat lubang. Okay, make a hole under the soil, under the land. Okay, selain daripada tu mereka juga menggunakan pokok-pokok. Okay, their protection is they live under the trees. Mereka berlindung di bawah pokok. Mereka juga buat tempat lindungan menggunakan ranting kayu. Apa itu ranting kayu? Ranting kayu adalah branches. Jadi mereka tidaklah begitu bijak berbanding manusia hari ini. Teknologi mereka tidaklah sehebat kita. Okey, yang kedua kita tengok kriteria kedua iaitu peralatan, tools. Okey, jadi peralatan mereka ni penting untuk apa? Untuk contohnya untuk bunuh-bunuh haiwan, untuk koyak kulit haiwan. Jadi peralatan mereka guna apa? Mereka guna batu, stone, kayu, woods dan juga tulang haiwan, animals, bones. Okay. Jadi dia punya tools tu sangatlah kasar, ringkas, simple. Okay, sebab mereka tak ada teknologi sangat macam hari ni. Jadi mereka guna apa yang ada sahaja. Yang ketiga, organisasi sosial. Okay, hidup dalam kelompok kecil. Okay, they live inside the group. Dan dalam group tu ada they combine few families lah dalam group tu. Mereka gabungkan beberapa keluarga. Sebab apa? Kalau ada enemy attack, kalau ada musuh-musuh yang menyerang, gabungan keluarga ni akan backup each other and help each other. Okay, seterusnya untuk kepercayaan mereka, dia believe. Okay, mereka percaya pada animism. Okay, apa itu animism? Okay, animism ni mereka percaya bahawa setiap objek tu ada roh, ada jiwa. Okay, they believe that everything has spirit. Jadi sebab tu mereka tiada agama, mereka mempunyai kepercayaan. Sebab itulah mereka sembah pada batu, mereka sembah pada matahari sebab mereka percaya semua ni ada roh, ada spirit. Seterusnya, pengumpulan makanan, iaitu memburu binatang. Okay, macam mana mereka nak adakan dia food collection? Okay, they hunt animals. Biasa sangatlah, tu dia lah sumber makanan mereka. Their source of food. Okay, dan juga mereka mengumpul buah-buahan. Okay, collecting fruits and mushroom yang biasanya ada dekat dalam hutan. Macam ni contohnya. Macam ni lah mereka pergi hunting. Okay,
Seterusnya kita tengok mereka punya arts dan juga culture, kesenian dan juga kebudayaan. Okey, mereka lebih suka melukis dekat dinding gua. Okey, they draw at the wall cave. Okey. Jadi lukisan mereka ni bersifat realism. Okey, kisah hidup sebenar macam diary mereka lah. Mereka melukis dekat wall. Okey, dengan adanya lukisan-lukisan ni lah kita tahu tentang kehidupan mereka. Mereka buat, mereka guna alat apa, mereka duduk di mana. Okey, mereka pergi hunting melalui tulisan, lukisan-lukisan ini. Dan akhir sekali kegiatan ekonomi untuk zaman Paleolitik, mereka bersifat sara diri, self-sufficiency. Okey, yang mana mereka tidak ada jual beli waktu ini. Tak ada jual beli masa ni. Okey, mereka bergantung sepenuhnya kepada sumber alam semula, jadi fully depends on the nature. Manakala hidup mereka adalah secara nomad. Apa maksud nomad ni? Maksudnya they travels from place to place. Mereka ni tak ada tempat tinggal yang tetap. They don't have permanent place to stay. Mereka hidup nomad. Okey, seterusnya kita pergi kepada zaman Mesolitik. Okey. Kita masih lagi mengikut kriteria yang sama, iaitu yang pertama tempat kediaman. Tempat kediaman kita tengok ada perubahan tak? Okey, mereka tinggal masih lagi di dalam gua dan juga lubang bawah tanah, still inside the cave and under the soil. Tetapi dah ada perkembangan, ada growth sikit kat situ, dah makin advance. Iaitu mereka mula tinggal di pinggir sungai dan laut. Mereka dah makin bijak untuk dapatkan bekalan air dan juga makanan. They live near the sea and river to catch the water and food supply. Seterusnya kita pergi kepada pengumpulan makanan. Dekat dengan sea tu, dekat dengan laut tu, okay, mereka boleh kumpul apa? Mereka kumpul kerang dan juga siput. Maksudnya mereka dah bukan hanya pergi hunting, mereka kumpul dekat dengan sungai dan juga laut. Kepercayaan mereka pula, they still believe in animism. Okay, mereka masih lagi percaya bahawa mereka perlu sembah matahari, mereka perlu sembah batu dan pelbagai benda. Sebab mereka percaya, they believe that everything has spirit. Semua benda ni ada roh di dalamnya. Okey, ini antara contohnya kegiatan ekonomi mereka lah. Mereka first mengutip hasil hutan, they collect forest resource. Kemudian mereka dah makin pinjam, mereka pergi bukan setakat pergi hunting dekat dalam hutan. Mereka dah pandai tangkap ikan, tangkap kerang, macam tu. Dan juga mereka mengamalkan perkongsian makanan. Dan tadi kan zaman Paleolitik cikgu kata dia sara diri, self-sufficiency. However, untuk Mesolitik dan mereka dah makin bijak, mereka share makanan mereka. Okey, kesenian dan kebudayaan, mereka masih lagi menghasilkan lukisan dekat dinding gua. Manakala untuk organisasi sosial, mereka masih lagi hidup secara nomad. Ingat tak apa tadi cikgu kata nomad? Okay, they move from place to place, tak ada tempat tinggal yang permanent. Okay, mereka tinggal dalam kelompok kecil, belum mempunyai organisasi sosial yang tersusun. Apa maksud organisasi sosial yang tersusun ni? Maksudnya masih belum ada leader, masih belum ada pemerintah dan juga siapa yang patut diperintah. Okay. Dan peralatan mereka akhir sekali, mereka menggunakan kayu, batu dan juga tulang haiwan. Okay, stones, woods dan juga animal bones. Okay, tapi mereka dah makin pintar, dah makin bijak. Mereka guna ataupun asah
Okay, shape these tools menjadi mycolic. Apa maksud mycolic? Okay, iaitu batu kecil yang nipis dan sisinya tajam bergerigi. Okay, they make a small stone that has sharp sides. Okay, alatan ni pentinglah untuk mereka memburu ke ataupun mereka koyak kulit haiwan. Okay, mereka juga dah ada anak panah. Okay, untuk memburu binatang dan juga untuk menangkap ikan. Okay, sampai di sini sahaja kelas kita hari ini. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh sertai kami di Pusat Tuition Misi Jaya. Sampai jumpa anda di sana. Bye-bye.